Apa yang best dekat sini kalau hampa sampai hampa boleh layan view yang bagi aku sangat cantik. Hampa boleh layan view berbukit bukau macam gini. Okey, selamat pagi semua Malaysian sedunia. Sekarang kita on the way ke Zilkale, satu castle di atas bukit Pontik. Tak tahu sebutan dia betul ke tak. So ini perjalanan dia, berbengkang-bengkok di lereng-lereng bukit ni. Kita dah nak sampai. Tu nampak tu Zilkale. Nanti kita tunjuk pemandangan macam mana yang ada dekat di Zilkale. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Zilkale. So Zilkale ni basically kalau dalam Turkish punya makna ialah bell castle. Zil itu adalah bell. And then kalau dalam Persian punya ialah Zir, iaitu lower castle. Castle ni sangat memainkan peranan untuk, yang pertamanya adalah untuk mengawal keselamatan trade untuk di kiri dan kanan dan sekeliling dia. Selain daripada Zilkale ni juga menjadi menara perhubungan di antara Bala Castle and then the Rize Castle. Dalam kawasan sini juga dia ada water tank untuk dia orang kata ada hujan untuk supply untuk dalam ni lah. So dalam ni paling kurang dia kata akan ada satu komander yang akan menjaga, and then ada beberapa orang lagi pegawai yang akan menjagalah. Selain itu dalam ni juga memang ada port untuk store makanan dan sebagainya. Ini gambaran umum lah tentang apa yang berkaitan dengan Zilkale. Zilkale ni kalau hampa mai daripada bawah, hampa akan melalui sepanjang jalan itu ada sungai Fertana, dan di bawah kaki Zilkale itu ada macam Le Hemshin. So insyaAllah jom kita masuk tengok, tak mau cakap banyak, kita masuk. Okay, so sekarang kita dah beli tiket. Tiket seorang 25 lira je, murah. Secara umumnya Zilkale ni dari segi fungsi totally berbeza lah di zaman Ottoman dan zaman Byzantine. Waktu di zaman Ottoman dia orang gunakan sebagai tempat berehat untuk pedagang-pedagang yang melalui jalan road ni lah. Selain daripada menjadi tempat penting untuk menjaga laluan perdagangan Turk waktu itu. Untuk waktu zaman Byzantine, dia orang jadikan benda ni sebagai menara kawalan lah kan. Yang jaga mungkin ada ancaman di sekeliling dan sebagainya. Cumanya waktu awal-awal dibina, dia bukan dibina oleh batu. Kebanyakan part dalam Zilkale ni adalah datang daripada kayu. So basically di atas bukit ni, kita boleh nampak lah memang cantik gila sebab kita di top bukit. Panjang bawah ni penuh dengan sungai-sungai Fertana tu lah. Memang hampa akan dengar even daripada atas ini. Macam aku cakap, dia ada juga dulu berfungsi sebagai storage untuk barang-barang, dan ini salah satu depo dia. Sekitar 3 meter kedalaman macam gitulah. Apa yang ada dalam Zilkale ni basically benda yang ada pada semua castle lah, cuma dekat sini tidak begitu besar, tapi dia ada lengkap. Dia ada dia punya gereja dia ada courtyard dia ada balkoni, dia ada tempat simpan barang, ada tempat simpan senjata, even dia ada tempat simpan macam storage makanan. Cukup lengkap, tapi tidaklah sebesar castle-castle lain. Dia bukan castle yang untuk mempertahankan kerajaan dan sebagainya. Dibina adalah untuk castle penghubung, dan selain daripada itu kita kata secara mudahnya menara kawalan je lah. Apa yang best dekat sini kalau hampa sampai, hampa boleh layan view yang bagi aku sangat cantik. Hampa boleh layan view berbukit bukau macam gini. Sebab dia agak tinggi nak naik ke sini daripada bawah. Kalau daripada betul-betul pekan di bawah lagi, aku ingat mungkin sejam. Mungkin macam gitu. Okey, jom kita ke lokasi berikut. Okey, basically sekarang kita nak makan ala bala.
Kita ambil fresh Mat. Tu dia ikan-ikan dia. Keliling kita ni semua kolam ala balek. So basically ala balek ni apa? Dia macam salmon lah. Cuma dia salmon sungai. Ini semua. Ini semua dia punya benih-benih nak kecil-kecil. Ini semua ala balek. Dia isi dia memang lembut tau. Memang hancur. Aku try beberapa kali memang hancur lah nak masak. Kita tunjuk kedai. Burada balık var, köfte var, muğlama var, çorba var. Harga-harga ikan dia. Bu kırmızı pululan ne fark var abi? Dere balığı orijinal. Lezzet olarak fark En mı? iyisi o. Dia buat dia macam package lah. Satu, 250 lira, 400 lira. Yang ini dia kata red spotted trout. So kita tak tahu apa beza dia. Mungkin kita minta dia satu yang ni kot. So kita tengok asal macam mana. Dia ada 3 jenis ikan ala balek. Yang pertamanya dia panggil tekli. Dia ni yang normal dijual di market-market lah. Dia lebih besar. Yang kedua ialah organik. Organik dia kecil. Kalau hampa tengok tadi yang dia sauk ikan dia besar-besar ni. Itu adalah organik. Yang satu lagi kita orang order ialah red spotted ala balek. So kita tak tahu apa beza dia, tapi dia kata dari segi rasanya beza lah. So kita tengok lah. Ini kita punya view makan kita. Sekarang dah sampai kita punya ala balek kita. So basically ini yang dia ada red spotted ala balek. Yang ini adalah organik. Sebab tu dia kecil. So ini dia memang salad, kita order salad. Yang ini rasanya tushu. Pickles. Rasanya pickle kot. Ini pickle. Dia macam biasa, dia bagi roti. Ini shalgam. Shalgam ni beetroot kot. Beetroot punya ayak. Ini tak pedas, ini pedas. Baik, kita nak rasa dulu apa beza yang biasa dengan red punya spotted. Ya. Oh. Yang ini dia lembut sikit tau. Hampa makan macam salmon lah, lembut kan. Salmon sungai. Yang ini dia padat sikit isi dia. Yang ini hampa makan memang berasa. Memang isi dia padat gila. Faham? Itu je beza dia. And then ini shalgam. Shalgam ni sebenarnya antara minuman yang sihat tau. Yang ni apa? Purple carrot juice. Siapa yang tak hati minum, tak boleh minum lah. Kalau minum benda-benda yang sangat, makan ikan, kadang dia dah hanyir. Kadang makan apa, balik egg mac kan. Dia ada rasa hanyak kan. So minum benda ni, memang dia potong habis Mat. Minum benda ni tak boleh sikit-sikit. Hang kena. Oh, rasa pedih kat tengkok lah. Padu. Jom kita enjoy makan. So ini adalah Mr. Omar, tuan kawasan ni lah. Tuan ni kata daripada seluruh dekat kolam ni, dia start daripada 1993 sampai sekarang. So basically dia start daripada kecil lah. Start daripada kecil sampai sekarang basically dah kaç tane havuz var burada? Şunlar 40 tane, 40'ın üzerinde ufak ve büyük. Sekitar 40 kolam ada. Dia kata cara penjagaan ikan ala balek ni sangat payah. Pertama, air kena sentiasa mengalir, air kena sentiasa bersih. Air punya kualiti tu kita sangat perlu jaga. Daripada sini dia bawa keluar, hantar kepada beberapa negeri di dalam Turki. Kemudian dia akan kata dia akan bawa ke negara luar lah. Yang paling penting di dalam menjaga ikan ni, perbezaan daripada ikan di sini dan ikan di market adalah perbezaannya yang dia kata paling ketara adalah cara kita nak lazatkan, cara kita nak sedapkan dia punya ikan tu lah. So kualiti di dalam ikan tu sendiri, di mana sebab at the end di market-market pun dia punya cara penjagaan dia beza dengan di sini, cara penjagaan dia beza. Di situlah keluar lazatnya ikan tu sendiri. Nak tunjuk tempat makan ikan. Tempat makan ikan ni penting juga lah, macam mana cara kita menjaga ikan-ikan. Makanan dia tu sebenarnya di bawah batu tu. So dia ada macam bakteria tu lah, mendatang-datang tu lah. Okay, ni tengok ni, kita tengok. Jaga pakcik jatuh pun. Ya, bak. Tu nampak tu. Itu antara makanan-makanan dia. Itu adalah haiwan serangga lah. Kita serangga dia dalam laut. So dia bagi makan tu. So itu antara perbezaan dia lah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Okay, sekarang kita dalam perjalanan
nak ke Erzurum daripada Rizal. Ini kita duk mendaki naik sikit. Dia di Black Sea ni dia macam ini ya. Dia kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas. Jangan lenggak. Tough sikit lah, 8 jam perjalanan kita daripada Black Sea region kita nak ke Eastern untuk ke Diyarbakar. 8 jam lah.